Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kini berada di Jabal Uhud, di mana peristiwa peperangan perang melarikan diri. Kita sangka kalah. Kaum muslimin pun bersorak yang menganggap mereka pun telah menang, berjaya mengalahkan kaum kafir. Mereka turun ke bawah untuk mengambil harta tinggalan kaum kafir. Tapi sebenarnya itu adalah satu tangkap, di mana setelah komandan kaum muslimin turun ke bawah, mereka telah dibunuh oleh tentera berkuda kaum kafir. Ceritanya Nabi Muhammad mengarahkan pasukan pemanah supaya tidak turun ke bawah sama ada kaum muslimin menang ataupun kalah. Di sini mereka telah melanggarlah arahan Nabi Muhammad SAW. Dapat kita lihat. Masih apa Ustaz? Jom. Itulah tu. Wah, pakai sepatu jemput dia. Turun ke bawah. Kita ada masa 30 minit saja di sini. Ziarah Jabal Uhud. Ziarah Jabal Uhud. Baik Cik, baik Cik. Cin. Oh, kasut.